Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran di kebun Abang Majid kita di Cemor Ipoh. Ya, betul? Betul. Okey, ni kenalkan Abang Majid kita. Sikit buat kenakan apa ke kat sini ke? Oh, okey. Nama saya Majid, asal daripada Hulu Langat. So, dekat sini saya buat ternakan ikan keli. Skala dalam 150 ke 200 ribu ekor lah dalam satu masa. Jauh merantau. So, BSFL ni saya start mungkin salah satu cara untuk inisiatif makanan lain lah. Nak jimat kos kan, sebab pellet macam mahal. So, ya itu lah kita nak belajar dengan sifu kita lah. Ya, Amirul. Okey, hari ini kita akan ajar cara bancuh EM. Okey, ni EM1, ibu EM, ni molasses, gula merah. Lepas tu kita ada air, kita pakai air bukit. Selain air bukit, air hujan. Air pipe je jangan sebab ada klorin. Itu saja. Okey, ni kita akan buat dalam 10 liter. Ni kita pakai dalam 500 ml. Gula merah pun 500 ml. Air 9 liter. Okey, tuang air dulu. Air semua. Kita tuang, mula-mula kita tuang air dulu. Ini cara senang lah. Kalau macam ni, kalau kita contoh kita pakai 2 liter, ratio lain pun meningkat lah sama lah. Kena ikut lah, sama lah. Double kan je. Okey, mula tuang EM dulu. Bukan, molasses dulu. Molasses sukat, sukat 500 ml. 500 satu botol ni kan? Lebih kurang je agak je. Dia tak ada betul, tak ada salah. Okey, standby. Tak apa, tak penuh sangat, tak apa. Okey. Ni gula merah. Gula merah ni berfungsi sebagai makanan untuk EM. Kita tuang je. Tuang EM pula. EM ni. Okey, EM ni tengah tidur. Jadi kita nak kejutkan dia bangun tidur. Okey. Dah. So, kita tuang dalam ni. Dia ada orang cakap yang EM daripada sisa kilang tu macam mana? Tu EM apa? Bukan, molasses, sorry. Molasses daripada sisa kilang. Ni memang dari kilang lah. Ni orang panggil taik gula. Oh, taik gula. Okay, lepas tu kita kacau. Silakan kacau. Gaulkan dia. Kacau macam ni? Tangan je. Tangan lah. Jaga jam. Boleh. Boleh. So, pakai tangan tak ada apa-apa efek? Tak ada masalah. Dia jangan chemical je. Oh, okey. Lepas tu air klorin tak boleh. Cik datang minta ulat lah. Jinaknya. Okey, dah. Kita dah siap. Tu kita simpan balik dalam ni. Oh, simpan balik. Simpan balik. Cara kita nak simpan dia lah. Nak peram dia. Dia kena bekas yang kedap udara. So tak boleh kena matahari Lepas tu tak boleh kena matahari. Kalau kena matahari nanti bakteria tu mati. Okey. So dia daripada EM1 ni yang dia akan jadi EM4 tu EM4 tu nama saja. Oh. Kita nak letak nama EM Majid pun boleh. Okey lah. Jangan penuh sangat. Nanti dia meletup. Oh, okey. Dia ada gas hasil tindak balas EM ni dengan gula merah menghasilkan tenaga. Yang tu yang dia akan mengelembung. Partner datang. Apa ni? Orang belakang.
Soalnya kena masuk kat tengah. Okey, ni student kita juga. Oh ni Sini. IM ni. Ha, Sikit tengah. sini. Baik. Ha. Oh ada. Ni tu ada dah jiran-jiran ni. Ha. Jiran. Oh ni campur. Di sini. Ni untuk apa IM ni? Nak peram sisa makanan. Peram. Nak spray kat beban. Ha, nak spray reban supaya lalat tak ada. Ni gula merah. Ada satu Gula di merah. sebelah satu. Ni kita bancur setengah je lah. Apa molasses. Gula merah, molasses. Molasses. Kalau geng kambing, geng lembu ke, biasalah benda-benda ni. Untuk apa spray lalat? Spray lalat, nak peram makanan tu, Fermentasi. fermentasi tujuan dia. Oh mana makanan yang kita sebelum bagi dah tu? Bukan, Dia kita ada lebih lebihan macam makanan kedai makan. Okey. Kita nak simpan dia supaya tahan lama. Kita ni peram dengan EM ni. Apa makanan pun? Semua makanan boleh. Yang kita nak bagi kat ulat tu lah. Oh. Kalau kita letak ayam, nanti tulang ayam tu boleh bengkok. Sebab bakteria ni dah makan dalam Nak kata hancur tak lah, tapi dia lembut. Nanti ulat nak makan senang lah, benda ni dah lembut. Sedap bau dia. Bau masam-masam tapai. Tapi 1 liter lah kan. Betul lah. Patutnya. Okey. Okey, siap. Okey, ni kita siap. Kita dapat 10 liter EM yang kita dah bancuh. Ni kita perlu simpan dalam seminggu ke 2 minggu. Baru kita boleh guna dia. Okey. Ni kita simpan kat tempat gelap. Tak adalah gelap sangat. Jadi jangan kena cahaya matahari. Tu je. So dia boleh simpan berapa lama? Selagi tak buka. Oh lagi tak buka. Boleh. Tapi cumanya lagi dalam 2-3 hari bekasnya akan menggelembung. Kita boleh buka gas dia, buang sikit-sikit. Kalau nak main tembak-tembak, biar lama sikit. Baru meletup. Itu sajalah perkongsian kita. Harap bermanfaat. Apa-apa boleh tanya. Okay, Itu saja. thank you. Jangan Baru je. Jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa like, follow and share. Dapatkan BSFL Starter Kit sekarang.